terbaik bagi tuan-puan yang nak menunggu harga emas turun, ini adalah masa yang sesuai. Bagi tuan-puan belum tahu, hari ini 23 Oktober 2025 hari Khamis, harga emas dah turun sedikit, iaitu sebanyak RM40 penurunan daripada harga yang tertinggi. Untuk pengetahuan tuan-puan, harga tertinggi semenjak 2 bulan ini ialah RM643 untuk 1 gram, dan hari ini 1 gram emas telah turun sebanyak RM40, iaitu menjadikan harga emas hari ini RM603 sahaja untuk 1 gram. So apabila harga emas turun ni, bagi tuan-puan yang dah bermula simpan emas, ini adalah peluang yang terbaik untuk borong simpanan emas kita sebanyak yang mungkin. Sebelum harga semakin meningkat, ini adalah peluang terbaik untuk kita tambah aset simpanan kita dengan harga yang lagi murah ataupun harga diskaun. Bagi tuan-puan yang belum bermula nak menunggu harga emas turun, hari ini adalah harinya, iaitu harga emas dah turun sebanyak RM40. Jangan lepaskan peluang, terus saja bermula daftar akaun emas hari ini. Cara dia, tuan-puan klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh saja kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.